So kenapa kita kena simpan emas? Sebab duit kertas semakin susut nilai. Tuan-puan, duit kertas, okay, pernah jatuh setahun 50% pada tahun 1997. Tapi emas sejarah 30 tahun, okay, harga emas tak pernah turun sebanyak 50%. Jadi tuan-puan nampak tak? Kan? Emas ni maksudnya dah 30 tahun, dah 25 tahun tak pernah turun. Harga emas makin naik. Okay, harga emas makin naik tuan-puan. Kalau dekat dalam graf ni dah 25 tahun dah harga emas tak turun. Emas makin naik. Okay, sebab tu kalau kita simpan emas, kita kena simpan emas untuk jangka masa panjang. Kita tak boleh simpan emas untuk jangka masa pendek. Untuk jangka masa panjang, beginilah tuan-puan, graf tu makin naik. So nanti tuan-puan dah tak jumpa dah 1 gram RM181. Tuan-puan dah tak jumpa dah. Kan 1 gram RM270. 1 gram RM403 pun tuan-puan dah tak jumpa dah. Okay? So nampak tak? Harga emas makin lama makin naik.